Selamat pagi dunia. Selamat pagi dunia. Kan, dah ada ramai Ivy sebiji kat sini. Tu 10 pagi buka, dah beratur macam ni Dah masuk ke dalam, kita tengok event Fast Culture. Zik telah masuk dekat Fast Culture Stadium Negeri Kuching. Jalan-jalan kita tengok dekat sini ada apa dekat Stadium Sarawak ni. Kat sini semua spot-spot sponsor. Zik akan review satu-satu kereta yang mana yang menarik untuk Zik review. Participant semua ada dekat sana. Jadi nanti Zik jalan pergi round-round, kita tengok apa yang ada. Okey, belah bawah ni dah settle. Zik dah review sekali. Ya Allah, panasnya Sarawak ni Memang panas. Zik pun dah berpeluh ni. So kita nak pergi ke atas, kita nak tengok apa pula ada kat atas. Ada RX-7, lepas tu ada Skyline, lepas tu ada tepi ni. Tepi ni kereta apa, Zik pun tak tahu kereta apa. Kalau korang tahu, korang komen kat bawah kereta apa ni. Oh, handsome man. Kat sini korang tengok, ini adalah geng-geng mafia. Zik pun takut nak dekat. Tak adalah. Tapi kalau korang tengok, memang ini semua konsep warna hitam. Lepas tu bagi rim kan, rim yang besar, Kranze macam ni. Pakai rim mini kan. Mercedes, handsome semua kereta. Dia dah jadi macam satu geng. Orang panggil geng Black Brothers. Evo. Borneo kalau nak tengok rim pelik-pelik, sini lah dia. Cover transparent geng boleh nampak dalam tu. Handsome betul lah enjin dia ni. Sini kita ada jual merchandise untuk Fast Scout. Lepas tu kat sini adalah daripada merchandise hardcore yang daripada Jepun. Dekat sini kita ada merchandise daripada Thailand iaitu HFTH dengan juga Car Cup dekat sini. Lepas tu dekat belah sana ada Motor Maniac dan juga Triple Threat. Dia orang ada jual merchandise dia orang. Ni pula bahagian outdoor gang. Panas oi. Oi, panas betul loh kucing. Memang macam ni panas tak? Tak, dia kadang-kadang ada salji. Dekat ada salji Betul. Inilah suasana suasana kita pusing sikit. Inilah suasana outdoor. So petang ni tak adalah panas sangat, dimati sunset kan. Lega sikit Zik nak buat review. Jadi yang mana di review tu nanti tengok je dekat dalam TikTok, okey. Sebenarnya nak pergi kat konsert, sebabnya angin sekarang dah kuat dah ni. Zik boleh rasakan nak hujan. Jadi Zik rasa tak payahlah pergi konsert, balik je lah. Kita jumpa di day 3.